Kenapa kesian? Okey, ambil dua. Kenapa kesian kak? Janganlah. Bayar. Jangan ambil satu lagi. Tapi jangan ambil dua. Biar je lah, biar je. Yang mulut kakak ni. Kenapa mulut kakak berdarah? Adik, adik, cawan buang. Duk tinggal dekat sini lah pula. Sama. Seorang ambil dua sahaja. Boleh kak? Nah kak. Tak apa kak. Tak apa. Ambil. Senyum sikit dek. Bukan berbalik kerja kontrak kan? Cakap apa? Cakap terima kasih pun payah duduk kat sekolah berlari. Lalu sana. Pergi ambil jajan belah sana. Acik nak bagi awang aiskrim. Ambil sebelah sana. Nanti ambil jajan dua. Ambil tak kisah ambil apa-apa dua je. Bagi semua orang dapat. Duk berlari-lari lagi. Adik, belakang sikit. Awak ada beratur ke tadi? Belakang sikit. Ambil seorang dua sahaja, tak perlu bayar. Ambil seorang dua. Satu dapat seorang dapat dua. Oh, jadi saya kalau pulang ambil yang Ya, lepas tu ambil. Kalau nak ambil sekarang nanti beratur belakang balik. kalau yang di tempat aiskrim ni dia dah ambil, dia beratur balik di belakang. Okey. Orang tak ambil nenek dalam. Diam mak, diam. Okey, ambil seorang dua. Ambil yang satu, ambil yang lain. Kita yang serabut. Tapi sikit je lah. Belakang sikit dek, belakang sikit. Jangan le depan-depan. Tak ada, kau masuk je dalam piuk ni. Geram makcik lah. Kau masuk je dalam piuk ni lah. Biar cik goreng je kau tu kalau nak depan now sangat. Hilang sabau lah. Masuk je dalam kualinya. Masuk. Aduh, ya. Orang dah cakap belakang sikit. Lagi awak dah ambil kan? Lagi awak dah ambil kan? Saya tidak faham abang dah ambil kan?